Dahan kayu makin melengkung, dahan tamat di dalam pedati. Besar hajat kami menyambut, besar niat di dalam hati. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana limpah dan kurnianya dapat terkumpul pada hari ini bagi menjayakan majlis perpisahan Puan Fatimah bersama seluruh warga SK Kampung Liu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersebenarnya majlis perpisahan Puan Fatimah binti Abdul Karim, kami mohon agar Engkau limpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada beliau dan keluarga beliau. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang beliau curahkan untuk kami dan kepada sekalian. Justru itu ya Allah, kepada Engkau kami berserah untuk membalas jasa-jasanya dengan jaminan pahalanya. Kekalkanlah hari-hari kehidupan beliau dengan kemakmuran rezeki, kesehatan yang baik dan mendapat peliharaan-Mu, serta kami mohon agar beliau dipanjangkan umur supaya dapat mencurahkan bakti kepada sekolah yang berkhidmat. Ya Allah, kami terang purnama di malam hari, indah riang di pagar bintang. Maafkan khilaf selama ini, harap bersua di hari mendatang. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih. Kenanglah orang yang memasak untuk kamu, dan mungkin juga orang yang mencari makanannya yang basah bajunya. Inilah orang yang membantu di samping guru proses. Pinggan kamu makan yang basuh, pinggan kamu yang lap tempat makan kamu, yang sapu-sapu bilik kamu supaya bersih. Inilah orang di hadapan kamu. Sangat besar jasa dan sangat besar pahala. Kak Terima. Ayah cuba. Saya ada Kak Terima. Saya Tuan Guru Besar yang telah banyak memberikan tunjuk ajar, mencurahkan ilmu dan peluang kepada saya untuk berkhidmat di sini ya. Tak lupa juga kepada semua rakan guru dan staf, pekerja pembersihan, Zaki and the gang, pengawal keselamatan ya, Cik Mi atau semua yang sentiasa membantu dan bekerjasama dengan saya selama ni. Kalau minta tolong tu semua tolong tak kira. Terima kasih atas kenangan manis ya, dan sokongan yang tak ternilai. Sesungguhnya segala kenangan dan sokongan kalian amat saya hargai dan akan saya kenang sepanjang hayat. Doakan saya agar terus berjaya di sekolah baru nanti ya. InsyaAllah kenangan di sini akan tetap tersemat dalam ingatan saya. Saya amat menghargai setiap tunjuk ajar rakan-rakan guru dan persahabatan yang terjalin di sini. Terima kasih kerana menerima saya seadanya. Kepada anak-anak pra dan anak-anak SKKD yang berada di depan ni, teruskan belajar dan berusaha dengan gigih dan adalah kepada guru dan ibu bapa. Jadilah insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Siti Mah doakan kejayaan semua anak-anak pra dan juga anak-anak didik SKKD di sini dalam apa jua bidang yang dituju. Tangan yang mengajar, hati yang membimbing, menabur ilmu, menyiram budi. Di mata murid, ibu penyayang, di sisi rakan, teman sejati. Kini tiba masa selangkah pergi, meninggal
di bumi ini. Sekolah Dato' Alauddin menanti menyambut hadirmu dengan hati berseri. Walau jasad beralih tempat, namun kenangan tetap erat. Jasa Puan takkan kami lupa, terpatri kukuh di jiwa kita. Pergilah dengan iringan doa, semoga bahagia menyertai sentiasa. Terima kasih atas segalanya, selamat berjuang.